Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan good day to everyone. So untuk video kali ni saya akan buat backtest lah. Buat backtest cara entry, cara kita set, cara kita start untuk buat trailing ataupun break even BE, cara entry, cara kita minimize supaya kita tak directly terus hit SL 12 tick tu, which is RM300 lah per contract. So apa kita buat? Yang pertama, kita tengok balik checklist, entry checklist before trading. Okay, kita tengok checklist. Pertama, confirm the FCPO chart on 5 minute time frame. Kita pergi trading view, tengok FCPO 5 minute. Okay, betul. Kita balikkan kita punya ni, betul. Okay, default setting, pergi sini, setting, reset setting. Okay, okay. Lepas tu wait for a fresh fresh buy and sell signal. Kita akan buat kejap lagi. Determine session, ni semua kita buat kejap lagi. Use displays entry dengan record every trade, result for review. Okay. So macam kalau tuan-tuan tak nampak dekat chart kita ni, pergi dekat setting, tekan auto, terus nampak. Okay. Okay. Jadi kali ni untuk video ni saya akan buat untuk Januari trading report. Kita buat backtest untuk Januari lah. So without further ado, saya buat backtest. Start new, select date, kita start from January. Okay, ni December. December pun dah ada 2 entry profit. Tak payah tengok. Okay, Januari, bismillah, kita start. Market buka Friday 2nd of January. Saya akan ajar macam mana nak BE dengan cara TP untuk backtest ni. Laju sikit. Ni santai-santai je. Kita tengok. Okay, ni ada satu signal dah keluar, which is signal sell low pertama tadi. Apa kita kena buat? Signal dah keluar, determine the session dengan entry price. So signal dah keluar pada 10.55, which is session pagi. Entry price adalah 4050 untuk session pagi. So kita buat sell, SL tetap 12, TP 36. Okay, dekat sini kita dah entry lah sell. Okay, entry, kenapa kita entry? Pertama, sebab session keluar pagi dan price hit pada sesi pagi juga. So kita boleh entry lah. So dah entry, kita tunggu je price turun. Okay, saya akan ajar macam mana kita nak BE. Bila price dah melebihi 12 tick, ikut direction yang kita nak, which is sekarang kita sell, and dia dah turun 12 tick. Turun bukan turun saja, turun dan tutup melebihi 12 tick. Yang tu kita dah boleh start BE. BE is break even. Macam mana kita nak BE? Kita akan cari fair value gap yang terdekat. Fair value gap yang terdekat adalah di sini. Sini ada gap, fair value gap terdekat. Kalau price tutup atas fair value gap terdekat ni, kita
akan tutup juga kita punya position. Okay, so kita tunggu. Okay, price tak tutup, price tutup melebihi kita punya TP. So kita tengok berapa ticks kita dapat untuk this first entry, January 5th of January, hari Isnin 41. Okay, so kita dah ikut kita punya SL TP box, record trade result for review. So cara saya record macam ni lah. Untuk Januari saya ada entry 5 Januari, saya menang 41 ticks. Okay, okay, kita pergi pada hari seterusnya. Alhamdulillah, santai kita baca pancing, keluar signal kita pancing. Okay, kita jangan kejar harga, tunggu signal keluar. Okay, ni signal dah keluar. Signal keluar pukul 11, entry kita ikut level ni 46 4061 pada pukul 11.55. So kita sell level ni 12 tick 36 tick. Okay, entry laju kita boleh start BE ni 12 tick. Kita cari fair value gap terdekat. Fair value gap terdekat adalah di sini, terdekat dengan price maksud saya. So kalau price kat sini, fair value gap terdekat dia kat sini lah. Sini okay, ada exit. Exit sell pada hari 6 Januari 6 Januari dapat 36 ticks. Okay, kita teruskan lagi. Isi mencari signal. Ni risau, kita tunggu je. Tuan-tuan pun kadang-kadang tak perlu tengok sepanjang masa sebab kita boleh set alert kat sini. Kat sini kita boleh set alert, tekan setting ni. Oh, ni tengah backtest, dia tak tunjuk alert ni. Nanti saya akan tunjuk lah macam mana kita nak set alert. Atau tuan-tuan boleh cari dekat YouTube, simple je tu. Dia perlu ni, alert ni dia akan ada bila kita tak selalu dengan chart lah. Kita tak nampak, dia akan alert kat phone. So kotak keluar pada malam 9.55. Tengok ada entry ke tak. Okay, tak ada entry. Sampai hari seterusnya tak ada entry. Hari seterusnya, so kotak ni dah tak valid lah untuk hari seterusnya. Next kita pergi. Sekarang dah berapa? 8 Januari. Okay, 8 Januari. Okay, 8 Januari tak ada signal. Tak ada signal, santai je tuan-tuan. Kita tak nak masuk tapi kita loss. Kita nak cari yang berkualiti je. Kalau masuk banyak pun loss banyak, tak guna juga. Okay, ni ada buy low risk.
kita buy long harga ni 12 tick 36. Ni pukul berapa? 10.40. So the value tu saya bagi saja. So untuk ni kita loss 12 tick pada 12 Januari. 12 Januari loss 12 tick. Yang ni kotak keluar pukul 11.40. Ni the lowest candle is this. Kita tengok low dia 4061. Level kita pun 4061. This one should be masuk ni sebenarnya. Saya tengok. Dia termasuk 4061 entry 12 tick. Tapi dia tak kira 36 35. Apalah, saya tak masukkan lah. Kita nak konservatif. Kita punya result konservatif. The lowest we can get from this indicator. So ni dah keluar. Kita tengok boleh ke set BE 12. Ni dah ada yang tutup sini. Dia tutup sini, so the closest fair value gap is over here. This one have second fair value gap. Tutup sini. Dia close ini, so bila dia close ini kita terus keluarlah daripada entry tu. So kat sini kita keluar pada 12 tick. 12 tick. Berapa Januari? 12 Januari. Positif 12 tick. Okay. Sell ni dia tak kira lah. Sell ni dia akan reflect dekat kita punya strategy report. Sebab tu saya lagi suka kira sendiri trading report, sebab itu based on apa yang kita masuk. Like this one, Monday sesi malam keluar kotak, tapi dia masuk pagi esoknya. Tak valid patutnya. Tapi tak apa, kita tak masuk pun. Okay, ni keluar. Ni valid walaupun dia tak jadi kotak, dia jadi satu line je, tapi still valid. Terlong ikut price level 12 tick 36 1 2 3 okay. 1 2 3 pada 13 Januari. Kita tengok 13 Januari. Okay, sampai TP 13 Januari. Enam tick. Ni BE lah Ni bukan win, ni BE. Video ni agak panjang lah tuan-tuan. Tak maaf lah. Okay, ada set. Tengok kotak keluar 11.20. Entry 12.5 minit. Okay, boleh. Sell 12.
Tengok 12 dulu. Okay, ni dia dah melebihi 12, kita boleh buat BE lah kalau kat sini. BE macam mana kita nak buat? Kalau macam ni BE kita dekat sini. Sini sampai sini. Ni BE kita. Kalau price naik atas, kita tutup lah. Tapi ni price dah kena, kita menang. 36 tick 14 Januari. 14 Januari. Okay, seterusnya. Buy low. Ada entry. Pukul 9, entry 9 suku. Boleh. Tengok 12. Okay, dah boleh set BE. Set BE. Fair value gap over here. Okay, dia tutup sini. Dia tutup. So, kita dapat kosong. Ini hari 14 Januari juga. Kosong tick. Okay, buy. Buy. 12. Tengok ada yang tutup atas tu. Okay, ada tutup. Bila ada tutup, kita cari fair value gap. Fair value gap. Untuk sini bearish fair value gap. Kita cari bullish fair value gap. Sebab entry kita bullish kan. So this one is bullish fair value gap. Okay, ni dia tutup. So kita keluar lah daripada position, which is 2. Ni 15 Januari. BE2, BE3 ni kira bayar fee je lah. Kita bayar fee pada broker lah Unless kalau kontrak besar lah. Maju lagi. Hari apa dah? 16. Ni ada ke? Highest is dia tak keluar sini, tak payah. Okay. Dia buka keluar pukul 4.40 petang. So ni entry pukul 9, tak valid lah. Session lain. Ni pun keluar pukul 22, entry esok ni tak valid. Okay, ni valid. Keluar pukul 11, entry pukul 19.20. So kita tengok lepas tak 12 tick. Tak lepas. Okay. Dia lepas 12 tick. Okay, ni dia keluar exit sell sebelum kena kita punya TP kan. Saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan ikut lah exit sell ni. Sebab indikator saya ni dia detect there is a change of momentum lah.
patut dah dia sell, tapi dia detect untuk momentum buy, so it is recommended to exit bila keadaan ni keluar, which is 19 negatif 19 So sini kita capai TP pada 20 Januari 19 tick. Okay, 19 tick untuk 20 Januari. Kita teruskan lagi. Kotak ni dia takkan stop selagi price tak hit tau. So kotak ni takkan stop. Walaupun kita dah exit, tapi kotak takkan stop. Dah hit either TP or SL, baru dia akan stop. Okay, keluar kotak pukul 10.45, entry 11.30. So it is a valid entry. Sell 12. Okay, dah tutup bawah 12. Kita akan cari fair value gap terdekat. Okay, ni dah ada fair value gap second. Dia bukan fair value gap saja, dia bearish fair value gap. Okay, this one is bearish fair value gap. So dia dah tutup atas our bearish fair value gap. Kita akan cari, kita tutup kat sini lah. Price dia tutup which is 7. This one is 21st of January. 7 tick. Ni BE BE. Okay. Kita cari lagi. Pancing lagi. 22 Januari. Still 21st Januari. This one sesi malam. Keluar kotak 22 pukul 10. Entry 10.30. Kita entry sell. Entry sell 12. Hit our TP on 21st January. Our TP SL, sorry, hit our SL and on 21st of January. SL kena keesokannya harinya pagi. So okay. Cari lagi. Ni valid valid sebab dia, kita punya kotak start sesi malam, entry pun sesi malam. Dia punya exit keesokan harinya still valid. Yang penting kotak dengan entry sesi yang sama. Itu saya nak tekankan. Okay, 22 hari Khamis, 22 April. Saya cakap Februari ke tadi? Januari. Okay, April, 22 Januari. I'm sorry. This one is PE.
Cari kotak untuk kita pancing. Okay, sell low risk. Sell low risk 12. Kenapa dia lain? Sebab kita tengok kat mana level dia sell. You know, dia level 1 sikit. 1 ke 2. 1 tick atas sikit. So tengok, okay, hit our SL on 26 Januari. 26 Januari hit SL. Santai guys, hit SL pun tak apa. SLTP kita it's a good ratio, so kita tak takut sangat. Even kita punya win rate 30% pun we can still break even or even make profit lah. Walaupun 30% win rate, kita boleh buat profit lagi lah, atau BE, break even, sebab kita punya TP ratio is high. Okay, this one pergi 12. Okay, dia dah tutup kat sini. Dah tutup. Allah. Dah tutup kat sini. Kita buka kita punya fair value gap. Okay. This one is even a fair value gap over here. Kita follow je. Ada fair value gap, kita ikut fair value gap tu. Yang penting, okay, ni dah tutup, so kita exit kat situ lah. Entry di sini, exit di sini. 11 ticks on 26. 11 ticks plus. Saya tak keluar. Tak apa. Eleven 26. Okay. Nampak tuan-tuan? Cara dia untuk trailing. Begitulah caranya. Okay, macam ni. Ni ada kemungkinan kita macam ni, tuan-tuan nampak sell low risk kan. Kalau macam ni, okay, ni tak boleh sebab dia kotak keluar Monday. Kotak keluar Monday. Yang ni hari seterusnya, hari Selasa. Which tak boleh lah. Tak valid lah kotak tu Cari lagi. Sekarang 27. Okay, ni kenapa tak ada entry? Kotak keluar pukul 5.35 hari Selasa. Dia pergi ke entry price pada Selasa malam. Tak valid sebab sesi lain. Sebab tu tak ada entry. Okay. Ni penting ni, sesi ni. Tuan-tuan kena tengok. It's very important. Kotak dengan entry kena sama sesi. Exit lain tak apa. Ni keluar 28 Januari malam. Lepas tu ni 29 Januari hari berikutnya. So tak valid. Okay. Berapa hari lah tak ada.
entry ni? Pukul 9. Apa, tak ada entry, it's okay. Kita tak rugi. The first rule of trading by Warren Buffett. First rule of investing by Warren Buffett. Never lose money. And the second rule is never forget the first rule. Never lose money tu macam mana kita buat? Kita ada BE, kita set trailing stop untuk kita buat break even lah. And kalau tak ada entry, kita jangan entry. Itulah cara untuk tak hilang duit. Never lose your money, okay? Ni 30 Januari. Okay, tak ada dah. Februari. Dah masuk Februari. So, that's all. Kita kira pula kita punya untuk Januari. Kita tak boleh ikut strategi report ni sebab dia lain lah. Ada yang kita entry sama, ada yang lain. So, sebab SOP kita dengan SOP strategi report tu lain. So, kita tak boleh nak ikut dia. Okay. Win ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Win ada 6. Loss ada 1, 2, 3. BE ada 1, 2, 3, 4. Total takes kita buka calculator. 41 tambah 36 tolak 12 tambah 12 tambah 36 tambah 36 tambah 2 tambah 19 tambah 7 tolak 12 tolak 12 tambah 11. So total takes we win 1, 6, 4 takes. So per contract darab dengan 25 RM 4,100 per contract exclude fees. Nak kira fee senang saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa transaction lah. Kita tengok sini pun tak apa. 6 tambah 3 tambah 4 which is 13 entry dengan exit. So setiap entry RM9, setiap exit RM9 which is RM18. So 13 darab 18 234 kita punya fee. So 4,100 tolak 234. So net kita adalah RM3,886 per kontrak. Ini kita masuk setiap satu kontrak lah. Okay. So inilah kita punya backtesting untuk Januari 2026. And ada masa nanti saya akan buat backtesting untuk Februari, March dan April 2026. Sekarang 3 hari bulan 5 2026. So saya boleh buat sampai April lah. Okay. So that's all for me. Harap video ni membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam trading SCPO. Apa-apa boleh contact saya dekat saya punya Telegram ataupun boleh DM saya di Shopee. Telegram saya pun boleh join. Boleh join link ni. Okay. This one. FCPO by Cho Trader boleh join. Untuk saya akan share lah video-video
pembelajaran. Ni bukanlah trading signal buy call atau sell call. Ini hanyalah pembelajaran ya tuan-tuan. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum and a very good day to all. Thank you.